Okay, hari ni game. The day. Yeah. The day in my life. Kita 6.30 dah kena berkumpul. Ya, okey Mia. Hai cikgu. Aku dah suruh ke semua dah. Aku dah tak fikir apa. Minta mama. Weh. Semua tengah get ready, pasang nombor. Kak Daya with Hani. Cikgu hai. Memang kami akan lagi ikut makan. Terbalik ke? Lalu. Saya takut nak timbul terjatuh. Now 7.50. Hani dengan Kak Daya tengah get ready untuk 100 meter. Cahaya. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, untuk pengaturan korang. Aku takkan rekod 100% semua acara sebab kita orang akan maintain juga untuk kurangkan main food. Tapi aku akan rekod jugalah untuk korang tengok kat situasi kat sini. Okay. Kita orang akan rekod mana yang kita orang rasa kita orang nak rekod je. Okay. Nice. Terima kasih sebab bagi kerjasama. So korang akan terima. Bye. Hai cikgu. Sekarang pukul 9.42. Ni acara 200 lelaki. Selesai Azwa dengan Lia. Okay, go. Okay, Azwa. Masih YouTube lah. Masak dah yang Alifah guys. Cikgu, okay, go. Cikgu Min, okay, go. Kita pergi dekat Mia. Ni kasih, ni Adriana. Kan masuk YouTube tau? Kan Mia kan? Masuk YouTube kan Mia? Buat YouTube. Mana tengok aku punya status. Ada baby. Sekarang kita tengok training dekat belakang stadium Jana Betek. Ni keadaan sekarang. Maaf guys, tak boleh bangun kat Penang tahun ni. So tahun depan kita buat yang terbaik. InsyaAllah, amin. Boleh? Macam Minions. 41. Sekarang pukul 10.55. 4x4 meter perempuan habis. Diorang semua tengah race. Ni saringan yang kedua. Oh, kita ada tetamu jemputan. Tiba. Mana kaput? Sabah ni Sabah. Sekarang pukul 11.30. Wow. Go Penang. Now sekarang pukul 12 dan habis dah. Esok akhir. Tengah tunggu bas, tapi dia nak tak gambar tu. Sayur berembak ada. Tapi biar ada. So guys, dah pukul 12.24. Kita ada di dalam bas.
So, sekarang 12.41. Alhamdulillah sampai KV dah. So, kita naik bas setapak KL. Okay. Tahniah support kebangsaan 2025. Tahniah semua kepada tim Penang. Berjuang sehabis mungkin. Walaupun kemenangan bukan milik kita. Alhamdulillah. Sebaik yang mungkin saja. Okey? Alhamdulillah. Macam itu saja, bye. Sekarang pukul 7.43. Ni Kedah Perlis. So sekarang semua tengah sambut Sabah. Sabah, kita sambut Sabah, bah. Mak wewe di hati. Yeah. Now pukul 9.15. Sekarang pukul 9.43. Kejap lagi Hanis game. Tolong Hanis lah. Okay, kalau je Penang. Kak Put, okey Kak Put. Okey. Kawasan Timur. Tepung kuai. Bang. Tahu kita kan? Jangan blushing. Nak blushing dia. Abang dah suka kebangsaan 2025. Tuan rumah Pulau Pinang. Guys, untuk hari ni kita tak ada rezeki. Tapi tak apa. So sekarang pukul 11.48 sepatutnya ambil CJ medal. Tapi kita orang pergi makan. Tak apalah, mungkin bukan tahun ni bukan tahun kita, tapi kita jumpa next year pula, insya-Allah. Amin. Aku minta kolej, dia kata habis. Itu dia bagi kat Johan bagi acara 400 Sultan College Vocational bagi acara olahraga. Kontingen Zon Sabah telah memenangi 6 emas, 3 pingat perak dan 1 pingat galsa, menjadikan mereka juara keseluruhan.
Kontijen volleyball Penang. Penutup start pukul 4. Kami nak hantar ya tu. Tolong lah ni. Lagu je dia. Mana je tidak menang. Kami berdekai saja. Bola Pinang. Masuk dulu. Kita tertinggal. Wow. Diketuai oleh Iri. Okey, cepat. Lepas ni saya. Oh, nyanyi lagu tu. Latihan teknikal vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia dan yang berusaha Tuan Haji Muhammad Zabidi bin Abdullah. Dah kena guys. Menerusi Mia. Kolej Vokasional Pulau Pinang Benda ni nak bagi bagi dah. mengiringi yang berusaha Duit-duit kau nak bagi dah. Kaki jalan. Balik malas lagi. Kaki. Pendidikan Kaki dah cabut lah. untuk menyambut besok tu hilang. dipersilakan. Gula paca darah. Tapi memang tak pasal orang. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Seterusnya, Johan sepak takraw double. Persilakan. Segmen kita bersama Ganu kita. Malu dia. Aku nak cakap sama Ganu ni paling nak. Dah tu je. Dia nak bebe. Tak apa, hangat. Aku fikir apa?
Bagas, say hi to vlog. Say hi to vlog. Kontijen Perak. Ulang suara untuk semua ketua kontingen dan pembawa bendera. Masuk stadium. Terima kasih. Hah? Rasa-rasa? 09. Bye. Habis sudah. Semua yang tak kuasa boleh jangan dilampun untuk ke Astaka bagi sesi fotografi. Mohon penghargaan kepada semua yang tak kuasa Kolej Vocasional dan semua dijemput untuk ke Astaka. Cepatlah. Alamak, olahraga mati. Ada. InsyaAllah, amin. Bye, Anis. Main. Tidak hospital basuh ke? Tak basuh ni. Okey, tadi rakam tadi tengah orang ni. Anaki, so kita tengah buat apa sekarang? Cari bas. Syok diri bang. Jom. Aku cakap dia dah dekat tak janji. Dia kan direkod kan. Set tengok. Okay, Alhamdulillah. Aku tak buat apa, Mak. Aku cek tadi lah. Dah balik dah. Kalau ni aku nak minum. Yo. Nampak bukan. 7 minit, Alhamdulillah. Sampai sudah. Kami kita sama kami. Kita sama Sarawak. So, yep. Let's go. Malam ni tak boleh nak bari. Saya nak balik. Tak dengar bodoh ni. Tak dengar. Ada mic. Cuba saya cek kau. Esok ya Zaki. Oh ni. Oh ni. Jom balik. Habis ni cikgu boy yang hidup Amina tu. Tahu ni. Sekarang dah pukul 7.30. So kita orang cafe ini dah kena panggil 3 kali. Now dekat dalam dom diorang tengah packing baju. Sangat rushing. So sekarang ada itu Sarawak. Itu Sarawak. Ini Pahang. Kat atas tak tahu ada tak. Situ Perak dengan KL. Pening. Kedah dah balik dah.
Pukul 7.46. Tengok ni. Okay, say bye-bye. Bye-bye. Bye, aku nak balik dah. Nak balik dah? Tak kira, aku tu kawan aku main tak. Main ambil. Aku pakai motor rumah kawan tu. Okay, bye. Jadi tahu yang lampau balik. Ya. Nangis sedih, jangan nangis. So, balik. And bye-bye. Thanks for watching. Sempena. Dan sempena je kot semasa Sukof Kebangsaan 2025. Bye-bye semua. So